Anak yang istimewa ni, walaupun dia kelihatan tidak normal pada kita, tetapi mereka dikurniakan fitrah juga, sama macam kita. Diorang ada insting, ada perasaan, dan perasaan mereka tu lebih sensitif daripada kita yang tipikal sebenarnya. Sebab tu dia boleh, kalau merajuk, dia merajuk sesungguh-sungguhnya. Kalau dia menangis tu, dia meraung sekuat tenaga yang ada. Sebab dia tak dapat berkomunikasi, jadi dia lepaskan rasa kecewa, rasa sedih, rasa murung tu dengan cara macam tu. So jangan asingkan, biar anak-anak kita bersama-sama, sebab itu juga menjadi satu titik untuk kita as parents, cuba orang kata introduce anak pada masyarakat, pada ahli keluarga, dan membuatkan ahli keluarga ataupun sahabat anda yang ada pada waktu tu untuk cuba faham pula, oh anak istimewa macam ni cara dia. Sebab itulah yang Kat buat masa dia kecil. I biarkan dia bersama-sama dengan everybody, pada tetamu yang hadir. Jadi kalau I nampak dia dah restless tu, I akan just inform pada tetamu. I cakap, maaf, excuse me, anak I ni dah restless. I bawa dia mandi sekejap. Bila dah okey nanti I bawa dia balik. So tetamu akan faham, oh dia perlu mandi, dia perlu makan, apa semua kan, berehat. Jadi I rasa indirectly tu I jalankan satu tanggungjawab sosial lah, untuk sama-sama, bukanlah mengajar tu tidak, tapi cuba ada explain, awareness juga. cuba explain, create that awareness kan.